Masa sekarang lelah ni adik kakak, amba duduk di Masjid Darul Aman di kawasan Mukim Kota Terah, daerah Raman, wilayah Jala, di kawasan Kapal Tol adik kakak. Jadi masjid ni adik kakak, Tok Email dia ni boleh hadiah cemerlang, yang mana akan dapat hadiah daripada Duli Maharaja. Tak 20 ni bulan Oktober 2025 ni. Kita nak mari tengok ni dah suasana dalam masjid dia ni lagu mana. Ni dah. Mula-mula adik kakak kita masuk dalam masjid dia. Sini ni. Tu dia. Dia ada kebun herba. Ni kebun herba, Semun Prime. Tu dia. Jawab tani herba ke apa macam-macam. Ni dah. Ni pokok kelapa sawi ke pokok kat tamar tu. Ni serah. Serah. Oh, ni serah ke tu ni? Serah abang sedap tu. Ada yang buat ubat nguruk tu. Ada kunyit dengan kunyit, tak kunyit lah. Ada belakang dia akak. Tu dia. Ning bahagian dalam masjid dia ni dia tak wakah. Jadi main nak muzakarah sama tara nak tunggu semaya ke adik akak dia dah. Tu dia dah. Kita mai tengok. Oh, di tempat di masjid dia ni adik akak. Ni. Ning Tok Email kita duduk tengah wawancara. Tok Email duduk tengok wawancara rancangan TV daripada MBT. Ni kita tengok di bahagian luar saja ni adik akak ni. Kita tengok dah sini. Ni. Tu dia ni. Dia ada tempat main boleh bersenam ke apa ni. Jadi nak mari akan langkai ke apa ni ke. Ada tempat akan langkai adik akak, tempat bersenam. Kita nak akan langkai tu peluh ke apa ni, boleh mari duduk sejid. Jadi boleh dekat dengan masjid lah. Ni tu siapa? Cut like kayak duit pun bun. Dia tukar siapa? Ngo duit ni lah. Kita mau tengok tandah dia pula adik akak. Hong Nam Chai tandah dia. Tandah dia ni adik akak dia weh. Sepopong minyak dah. Oh, masuk dengan ada orang dia dah. Tu dia ni. Ni tandah untuk orang pikan. Orang cedera. Oh, tu dia ni. Itu dia lagu ni. Supaya dia pom minyak dah. Allah cuci bersih molek. Tandah dia. Cuci. Ni tandah biasa. Jamil dah tandah ni dia. Demo dia koyak kata ni kan kita nak tahu kata rumah dia cuci ke tak cuci, tengok di tandah. Kalau tandah cuci bersih boleh digaranti kata rumah tu bersih cuci molek dia akak dia dah. Lepas tu kita mari tengok scene ni kan. Tandah dia tu memang cuci benar. Pasal saya ni dia duk perhati semua masjid kita sendiri. Kadang kita pergi satu masjid nak kecil. Standar. Cuba bagi Allah. Tak tepek. Jadi punah jiwa kita. Kata saya ni kelik tak sih dah. Saya tu masjid kita tak sih. Jadi semua masjid ada kita pan-pan. Lepas tu tanah tu. Tu tak sih dia. Dan saya royak semua. Tu ada anak makmum masjid kita ni jangan dia mai buat bersih. Jangan mau buat. Kita tuan rumah kita kena buat bersih. Kampung dah ni dah. Kadang-kadang dia ada kelongkar hok botok, kelongkar hok tesaban hok. Dia mari siaplah ke dah. Tak nak apa molek mari gambar gitu lah. Ni saya bisa sama-sama. Nak buat diri. Kita tak perlu kena demo. Pasal hak kita. Tapi tu semua buat gapo ni duit kita. Jangan ambil duit demo. Tempat ambil Ismail pula dah. Kita tengok. Tu dia. Oh, ada tempat basuh muka lah pun ni adik akak. Ni. Oh, tempat basuh muka ni sepapang minyak dah. Pak ambil Ismail pun Allah cuci bersih molek adik akak dia weh. Dia tulis doa selalu dah sini sudah ambil Ismail ke apa baca doa. Oh, hebat benar adik akak. Masjid ni nak kata ke besar sangat pendok kali adik kakak comanya boleh dikatakan masjid ni dia ada halami. Dia ada padai adik kakak dia. Ada padai je adik kakak kat ajak kita ke apa nak mari berehat ke apa sini boleh lah. Anak makmum tak puas hati di segi mana? Ya. Dari segi yang utamanya segi duit sangat ya. Kita buka dah. Kita guna gapo tiknya. Oh, jadi buat banci. Ada banci. Buat banci belakang. Semenjak saya jadi email. Oh, banci duit ni ada semua. Ada semua. Kata boleh minggu ni pokok. Ya. Dulu kita ada buat yang apa? Jual ni. Kalau namcakan kusum. Ni.
setiap bulan ni. Ni duit batin. Ni duit batin. Bayar berapa, beli Ni berapa? racai. Racai semua ni. Itu saya ke sarup baru dah. Kata tahun ni boleh hasilnya ni. Racainya ni, lebihnya ni. Jadi jelas sosok. Ya. Walaupun di muka kita jelas juga. Ya. Jadi amo tak ada nak puji, tak ada nak akik ke apa dia dak lah dia akak. Nak royak katanya masjid dia ni memang cuci bersih sungguh. Kalau kita mai tengok ni ke masuk di dalam jambi ataupun tandah ni seolah-olah agak duduk di pom minyak dah. Kawasan sekeliling masjid ni tak ada siapa sikit buk dia akak dia weh. Macam mana? Saat ni duk kecek dengan dia ni dengan tu email ni kata email royak katanya orang je nanti buat kebersihan ni orang kampung sini lah. Dia tak ada letak tarawih ke apa dia. Deh. Orang ada kesedaran sendiri. Bos apa masuk, mari buat kebersihan. Sama ada tandah, tempat kawasan sekeliling padang masjid ke dan sebagainya. Ni orang katanya hebat sengaja di kakak. Dah patutlah kita ambil sini mari jadi contoh tauladan di Masjid Darul Aman dah di kawasan Kampung Toleh, Mukim Kota Terah, daerah Raman, wilayah Jala. Jumpa semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.